Pegang ke pagar? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, hari ni kita akan main game sambung peribahasa. Jangan ingat sangat. Susah ni. Jangan tak sekolah ni. Okay, rules dia adalah saya akan bagi separuh daripada peribahasa dan korang kena sambung dan juga bagi tahu maksud sekali. Okay, dia kena dua-dua betul. Kalau salah satu tu dia salah, dia kena denda. Kira dia tak menang lah. So orang lain boleh jawab sambung dia punya jawapan tu. Okay, kita mulakan dengan yang pertama. Bagai aur. 3, 2, 1. Cik Ayang. Dengan tebing. Okay, jawapan dia? Perbezaan orang kaya dan orang miskin. Salah. Dia kena ni lah. Spray. Dua kali. Satu je nanti habis. Tak boleh dua kali. Tak fair. Okay. Saya rapat, tak boleh dipisahkan. Salah. Alah. Boleh bagi clue tak? Okay, clue dia Wonder Pets. Bekerjasama. Bagai aur dengan tebing bekerjasama. Maksudnya bekerjasama. Okay. Soalan kedua. Harapkan pegar. 3, 2, 1. Angkat tangan. Harapkan pegar. Pegar makan padi. Lepas tu tawapan dia tu tikam belakang macam tu. Terangkanlah. Sebut je lah. Harapkan pagar makan padi. Pegar makan padi. Pegar ke Mana satu awak ni? Okay, harapkan pegar makan padi. Okay. Dia punya tu tikam belakang. Apa yang tikam belakang? Terangkanlah. Tikam belakang Macam so kita berharapkan dengan orang tu, tapi dia tikam belakang kita. Dia khianati kita. Okay, betul. Yang ketiga, ini senang. Seperti kacang. 3, 2. Turun tangan. 3, 2, 1. Mel. Harap apa? Seperti kacang. Seperti kacang, lupakan kulit. Okay, maksudnya Bila dah senang, lupakan orang lain. Macam tu lah, lupa daratan. betul. Denda Aini dan Cik Ayang. Jauh sikit jauh. Jangan mulut. Tak kena. Aini lah. Soalan yang seterusnya. Sedikit-sedikit. 3, 2, 1. Aini. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Maksudnya? Maksudnya kita usaha sebaik mungkin. Maksud lama-lama jadi banyak. Tak ada. Kita usaha Salah. lama-lama jadi banyak. Okay, kena denda. Denda dulu. Aku spray je. 3, 2, 1. Okay. Apa dia tengok aku ni? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okay, betul. Bermula daripada bawah sehingga menjadi kaya. Apa Cik nak benda dia orang ada. Yeay. 3, 2, 1. Sikit-sikit lama-lama jadi banyak. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okay. Hasil Tolong kecam guys. Sekejap. Hasil tak tak mengkhianati. Salah. Okay. Mel nak cuba. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Maksudnya kumpul. Okay. Kumpul. Cepat Mel. Lepas tu bila dah banyak, macam kita menabung lah. Lebih kepada menabung. Menabung sikit-sikit. Betul benda tu jadi banyak. Betul. Bebas. Seterusnya seperti menatang. 3, 2, 1. Cik Yang. Seperti menatang minyak yang penuh. Okay, jawapan dia maksudnya orang yang kita sayang tapi mengecewakan. salah. Ataupun di. Dah tak boleh. Denda. Kira dulu lah. Denda. Okay. 3, 2. Sabar. 3, 2, 1. Ini. Apa ayat di depan tadi?
Menatang Seperti minyak yang penuh. menatang. Minyak yang penuh. Okey, betul. Berikan kasih sayang. Apa? Berikan kasih sayang sepenuhnya. Betul. Stress lah. Banyak betul mak yang kena denda. So spin sekali. Tekan. Seterusnya, yang dikejar tak dapat. 3, 2, 1. Aku rasa macam Okey. mana boleh yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Betul. Maknanya Maksudnya? sesuatu benda yang kita Maksudnya? benda yang kita harapkan. Betul tak? Salah. Okey, denda je lah. Denda je dia. Satu je. 3, 2, 1. Okey, Mel cuba. Saya seorang Tadi apa Di? Aku sendiri. Sekejap, maksud tak ingat apa tadi Kak Yang cakap. Maksud dia yang digendong tak dapat. Maksudnya dia kita tak apa. Maksudnya dia harapkan sesuatu tu tapi tak dapat. Sebenarnya ada banyak je lagi peluang-peluang dia. Macam tu lah, lebih kurang. Salah. Hampir. Cik nak denda. Okey, jawapan dia yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Maksudnya apa yang kita nakkan sesuatu tapi bila apa yang kita ada tu melepas. Maksud awak tadi cakap peluang tadi dah okey. Sebab tu saya tanya, so jadi apa? Kalau awak cakap melepas tadi tu dah cantik dah. Seterusnya lagi sikit je. Telajak perahu boleh diundur. 3, 2, 1. Telajak kata tidak dapat berundur. Salah. Telajak perahu boleh berundur, telajak kata. Macam tak dengar. Itulah. Apa kurang ni? Aku lagi bodoh. Perahu boleh berundur, telajak kata sini. Dah kata? Cepatlah cepat. Maksudnya saya sama benak ke ni? Telajak perahu boleh berundur, telajak kata Mana tak baca juga. Telajak kata Boleh diundur. serius ke? Telajak kata boleh diundur? Telajak kata Telajak perahu Telajak perahu. boleh diundur. Boleh Telajak diundur. kata Telajak kata. Telajak kapal. buruk padanya. betul. Maksud dia. Okey, maksud dia? Maksudnya? panjat. Maksud dia, Cepat. oh nak siap maksud ke? Ya. Buruk padanya. Inilah bila maksudnya tu bila Nasi dah jadi bubur. bukan. Tak habis bubur. Bila bercakap tu tak berhati-hati, kesan buruk dia tu makan diri lah, buruklah padanya. Betul. Okey, Cik Faz boleh denda semua orang. Cepat denda. Saya dapat Janganlah. Cik Faz lah dia yang jawab. apa? Saya nak Spray kat muka. Satu kali. Semua. dekat ke jauh? Jauh. Tepilah tangan. Okey. Apa dia ni? Okey. Seterusnya, bagai tikus. 3, 2, 1. Bagai tikus baiki labu. Betul. Dia nak baik macam dia tak tahu tapi dia buat tahu, buat memandai. Macam tu, palatau. Okey, boleh terima. Tapi lebih spesifiknya dia nak tolong tapi dia lebih merosakkan. So, Mel, denda yang lain. Saya suka. Okey. Air dicincang. 3, 2 tangan. 3, 2, 1. Air dicincang tak akan putus. Okey, betul. Hubungan adik-beradik yang akrab bila bergaduh pun tetap bersama. Okey, boleh. Senang apa? Denda. Denda mengeratkan silaturahim. Tak akan terputus. Sekali. Alah bisa. Alah bisa tegar biasa. Okey, betul. Maksudnya? Masuk je aku dah blur. Ni, apa ni? Sesuatu perkara yang mudah untuk dilakukan. Benda tu rumit pun tapi dia boleh je buat benda tu. Disebabkan? Semangat
usaha macam tu lah. Boleh lah. Maksudnya sebenarnya dah biasa susah. So benda susah pun dia Boleh rasa lakukan. senang. Okay, tak Okay, perlu sangat itu ni. saja. Mak Yang boleh mendenda semua orang. Alamak, kena. Jangan lupa korang komen dan like. Follow and share. Dan subscribe. Tak ada. Jangan lupa next game apa. Janganlah bagi. Okay, jangan lupa next kita nak main game apa. Bye bye.